jam 5.29 pagi. Kita dah berpuasa lebih kurang 14 hari. Ni hari ke-15. 15 hari berpuasa tahun ni, saya belum makan lagi nasi kerabu. So hari ni pukul 5.30 pagi, saya berada dekat Subang Airport. Saya nak pergi Kelantan beli nasi kerabu buka puasa dekat Kuala Lumpur. So apa? Soho. Nasi kerabu sana Soho. Ada masalah teknikal. Seronok sangat nak makan nasi kerabu. Flight pukul 7, pukul 5.40 kita baru sedar. Saya lupa bawa handbag saya. IC tak ada, pasport tak ada. Kita tunggu penyelamat datang. A few moments later. Power kat bini aku. Pukul 6 pagi dia hantar. IC suami tertinggal. Masya Allah. Okay. Terbaik. Later that same evening. Hampir 12 jam. Hampir 12 jam guys. Perjalanan ni kita jalan kaki guys. Gua terpaksa cancel sia. Orang-orang yang makan lini nasi kerabu memang otak tak ada be. Apa benda lepak sampai 2-3 jam be. Nak makan nasi kerabu weh. Ni lagi sedap lah. Yang ni confirm sedap. Sebab apa? Sebab yang ni dia kata lini tu mak saudara dia. So kita tak buat pilihan salah lah. A few moments later. Alhamdulillah dapat juga makan nasi kerabu dekat Kelantan. Tapi tak sempat balik naik flight. Semua sebab apa? Malaysia Airlines tak bagi kita orang check in walaupun tak ada luggage 45 minit sebelum berlepas. Memang teruk lah Malaysia Airlines. Apa pun kita review dulu nasi kerabu yang dikatakan saudara Lini. Jadi oh, memang pasti. Flight tak ada sampai esok pagi. So tidur sini lah kita orang ni. Ni baru jadi jahat ni. Memang lain lah. Tak payah beratur kan nasi Lini tu. Beli nasi uda. Sama uda tu. Betul.